Teh tarik satu. Lepas tu nasi lemak tu. 28 4 kupam. Inilah suasana kalau minum pagi dekat Sungai Petani Kedah. Pot paling aku feel sekali adalah makan dekat tepi jalan, bawah pokok pula tu. Lepas tu korang cari je dekat tempat yang orang-orang masjid ni berkumpul. Mesti pot tu sedap sebenarnya sebab legend pun duduk dekat situ. Korang tengok kuah roti canai dia panas-panas. Roti canai yang ditebar dengan seikhlas hati. Jadi inilah feel yang kita tak dapat bila berada di kawasan bandar sana lah. Jadi kalau ke Kedah ni, ni antara pot yang paling aku rindu. Sebab boleh santai-santai minum teh tarik pula tu sambil baca paper pula tu. Hui, feel dia lain macam. Kalau korang nak tahu kedai ni kat mana, nanti aku share pasal kedai ni. Dia punya feel tu bila bau roti canai tu, lepas tu teh tarik pula dibuat dekat sebelah tu, bau dia tu membuatkan kita rasa feel je pagi-pagi kita. Tengok roti canai, nampak tak? Jadi korang nak tahu kat mana? Ni aku nak cerita dekat korang. Stay tune. So ni di Roti Canai Taman Ria. Right. So total price lebih kurang dalam RM4.10 je guys. Mantap tak?